Kalau dulu CML ni antara kanser leukemia yang kata orang tu tak ada harapan lah, betul tak? Lepas 5 tahun. Tapi sekarang disebabkan dengan adanya ubat tu, pesakit yang 20 tahun dulu diagnose sekarang ada lagi, betul? Betul. Saya rasa bila kita nak kupaskan tentang magic bullet ni, kita kena faham konsep itu. Dia sebenarnya dulu CML ni, chronic myeloid leukemia ni, ialah kanser yang pertama di mana kita dapat tahu punca dia pada tahap genetik tu sendiri, daripada molekularnya sendiri. Jadi macam saya cakap tadi, ada persilangan daripada dua kromosom. Yes, kromosom yang kata berubah tu lah. Berubah tu. Jadi apa magic bullet ni buat? Ubat tu kalau saya sebutkan lah, nama dia imatinib. Okey. Ubat imatinib ni dia terus pergi ke sel-sel yang ada persilangan ni dan bunuhnya secara terus. Okey. Seorang macam apa? Dia matikan sel tu saja. Semudah macam tutup Swiss je. Kalau ikut teorinya macam tu, tapi dari segi praktikal tu adalah juga pantang larang dia. Tapi dari segi teorinya memang jelas. Dan kita sebenarnya masa research, masa mula-mulakan dulu, masa tu walaupun saya tak terlibat dengan research pada awal, tapi pada masa penggunaannya diperkembangkan kepada pesakit-pesakit di Malaysia, saya ada terlibat dalam clinical trial itu. Masa tu kita tidak ada peluang untuk mulakan pesakit kita di Malaysia. Pesakit kita perlu turun ke Singapura untuk mendapatkan ubat tu. Jadi sebelum tu, alternatif kepada ubat imatinib tu ialah satu jenis ubat makan dan juga suntikan, nama interferon. Jadi selepas 2 bulan saja dah nampak jelas pesakit yang mendapat ubat berbeza sangat dari segi respon dia. Mereka lebih sihat, hujan darahnya kembali pada normal dalam masa yang singkat, dalam masa 2 bulan, bandingkan dengan suntikan tu. Jadi pada masa tu, sebelum ada magic bullet ni, rawatan yang terbaik ialah pemindahan susun tulang. Tetapi tidak semua pesakit sesuai untuk mendapat pemindahan susun tulang tu. Jadi kalau kita dapat rawatan alternatif dengan menggunakan magic bullet ni, banyak masalahnya dapat diselesaikan. Sebab kita dapat rawat pada peringkat molekularnya sendiri. Tapi perlu makan, tetapi dia sepanjang masa. Sebab walaupun kita makan ubat tu, penyakit tu dari segi genetiknya, dari segi kromosomnya mungkin ada masih lagi tersimpan di dalam. Tapi kebelakangan ni kita tahu ubat imatinib tu sendiri dah ada banyak generasi. Generasi pertama, sekiranya pesakit ada mutasi lain di mana ubat imatinib tu tidak sesuai, ada pilihan kedua. Jadi masa pilihan kedua kalau tak sesuai, ada lagi pilihan lepas itu. Sekarang ini bila kita lihat kepada ubat generasi kedua khususnya, banyak pesakit bila dia mengambil ubat generasi kedua magic bullet ini, penyakit itu dapat dibunuh pada peringkat yang paling asas. Maksudnya lagi dalam. Dia punya respon dia. Dan kita dapati Dr. Razak, ada setengah pesakit selepas 2 tahun kansernya, sel kanser tidak dapat dikesan lagi dalam badan dia, kita dapat memberhentikan ubat tu, dan daripada pesakit yang sesuai, yang diberhentikan ubat tu, sebanyak 50% penyakit ini tidak datang semula. Maksudnya ada peluang diorang ni boleh berhenti. Betul. Jadi kalau kita lihat dari segi konsepnya, pada satu peringkat pesakit itu ada penyakit CML. Bila diberi rawatan, mungkin ambil masa yang lama sikit. Contohnya 5 tahun. Penyakitnya hilang dan rawatan diberhentikan. Kita boleh cakap sebenarnya ubat tu telah membunuh sel kanser sepenuhnya dan CML ini telah dirawat dengan sepenuhnya. Jadi ini konsep baru yang kita ada, yang kita panggil treatment free remission. Itu dikira cure ke? Terlalu awal. Orang bertanya, adakah saya dah cure? Saya dah tak makan ubat dah. Terlalu awal. Sebab terlalu awal. Kita rasanya data yang kita ada mungkin baru 8 hingga 10 tahun. Mungkin saya lagi selesa untuk cakap 10 tahun kalau lagi. Benda ni dah 50 tahun ataupun daripada mula diagnosis sampai orang tu umur 60 70,
Saya rasa lagi yakinlah kita Yakinlah untuk kita nak cakap okey dah cancer free lah. Mungkin lagi 20 tahun kita boleh duduk sini bersantai bercakap. Mungkin kita boleh buat lagi Dopcast 2.0 kan. 2.0. Jadi More like 20.0. kita dah boleh bercakap semula pasal CML, kita dah cure. So dengan kata orang apa, selamatnya kita boleh cakap dah cure. Saya rasa Cuma data tak mencukupi. belum matang lagi. Belum matang. Saya rasa kalau kita lihat daripada data yang sentiasa kita kaji ni nampak meyakinkan. Meyakinkan. Okey. Tapi yang penting sekali, pesakit yang dah mulakan dengan magic bullet ni, dia kena tekun lah. Dia tak boleh ambil acah tak acah. Okey, betul. Kena Compliance penting. Kena, diorang tak boleh tinggal lah. Even saya ramai je pesakit bila kita buat bengkel kesihatan CML ni, depan doktor diorang tak mengaku. You tanya Miss makan ubat tak ada. Tapi bila kita borak dengan orang, sebab mungkin di luar setting klinikal tu, saya perasan dia orang ni macam lebih open lah. Betul. Then okey doktor, sebenarnya saya ada tertinggal. Tu mungkin satu kata orang macam praktis yang tak bagus lah kan sebenarnya. Saya memang daripada saya diagnose dulu 20 tahun dulu 2006. Masa tu soalan pertama yang keluar daripada setiap pesakit lah, even saya sendiri kan, berapa lama nak makan ubat ni, because salah satu cabaran kepada pesakit CML ni, bila dah makan ubat dia orang dah kembali sihat, dah kembali dah kerja semula, dah bersukan, dah apa kan, and then at the same time kena makan ubat lagi. Kenapa makan ubat? Dah sihat kan. Itu soalan yang memang selalu pesakit memang tanya lah. That's why dia orang mula macam boleh tak miss satu, kalau miss satu sekali sebulan dia okey lagi. Kata mengelat mengelat lah. Kalau dah sebulan sekali, nanti jadi seminggu sekali, itu yang mungkin betul tak?